Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wad-damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa amma ad-damani fat-tihal wal kabid. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'f. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan kepada kita, maksudnya syariat umat Muhammad ni, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan juga dua darah. Fa amal maitatan, adapun dua bangkai tu halal tu, fal jarad wal hut, belalang dan ikan. Hut ni ikan, dia sama dengan as-samak. Wa ammad daman, dan adapun dua darah tadi tu, fattihal wal kabid. Tihal ni hati, kabid ni jantung. Barang dalam tu. Akhrajahu Ahmad, mengkeluar hadis ni oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah wa fihi dha'f, dan pada hadis ni ada dha'if. Okey. Jadi hadis ni Rasulullah bersabda apa? Dihalalkan kepada kita dua mayat, dua bangkai dan juga dua darah. Dua bangkai yang halal ni adalah belalang dan ikan. Dua darah yang halal ni adalah tu, darah beku tu. Siapa? Hati dan juga jantung. Gitu. Jadi ulama berpendapat belalang ni memang halal. Ulama memang sepakat dah, belalang hukum dia adalah halal. Bangkai belalang tu hukum dia halal. Cuma dia nak jadi bangkai yang hukum halal tu, ulama ada ikhtilaf, ulama ada khilaf. Mati jenis mana tu yang jadi halal tu? Jumhur ulama dan mazhab Syafi'i, kita termasuk dalam jumhur, halal bangkai belalang walau mati macam mana sekalipun. Mati macam mana sekalipun, mati kepik ke, mati tua ke, mati saja ke, orang pukul ke, jumpa dia, hukum dia adalah halal. Jumhur tak kisahlah mati macam mana pun. Adapun dalam pendapat yang kedua pula, iaitu di si dalil bagi kita hadisul ba', hadis tu jelas-jelas bagi tahu fal jarad wal hut, jarad belalang. Adapun mazhab kedua, pendapat yang kedua, iaitu di si mazhab Imam Malik rahimahullah. Dalam mazhab Maliki, halal bangkai belalang ni, bangkai belalang jenis mana halal? Yang mati dengan perbuatan manusia. Macam tu. Nak boleh jadi tak apa tu adalah kena mati dengan perbuatan manusia. Bila sebut perbuatan manusia tu, dia ta'mim, dia umum. Tak kisahlah sama ada dia dipotong ke, direbus ke, dimasak ke, dipanggang ke, ilqa' finar, dicampak dalam api ke, itu hukum dia adalah halal. Yang mati dengan jenis perbuatan manusia. Dia mau potong ke, rebus ke, masak ke, buang dalam api ke, panggang ke, tak apa. Adapun kalau belalang mati sendiri ataupun mati dalam bekas, maksudnya dia mati sendiri, bukan manusia buat, hukum dia adalah tetap haram di sisi mazhab Imam Malik rahimahullah. Dalil dia sebab dia kata belalang ni adalah hayawanul bar, haiwan darat, haiwan daratan, bukan haiwan lautan, haiwan daratan. Lepas tu haiwan darat ni tak dapat tidak mesti kena sembelih. Tak dapat tidak mesti kena sembelih. Lepas tu dia kata lagi, perbuatan manusia mematikan belalang tu dikira sebagai sembelih. Gitu. Perbuatan manusia mematikan belalang tu dikira sebagai sembelih. Tak mesti sembelih kat leher. Dia mau buatlah macam mana pun, asal belalang tu mati, itu dikata sembelih. Jadi jangan faham sembelih ni mesti kena dekat leher tu, sembelih syar'i tu. Jadi dalam mazhab Imam Malik, kalau hak lembu tu tak apalah, tapi hak kalau belalang ni dia mesti kena mati dengan perbuatan manusia.
Tak kisahlah mati jenis macam mana pun, demo kepok dia ke, demo hidup-hidup pergi masuk dalam periuk ke dan sebagainya. Alasan dia, belalang ni adalah haiwan darat. Haiwan darat ni tidak mesti kena sembelih. Dan perbuatan manusia tu dipanggil sebagai sembelih dia, bukan menyeksa sembelih. Mungkin kalau kita panggil sembelih daruri lah, nak cari leher belalang kat celah mana ada, kepala dia kecil. Yang penting bagi dia mati. Dalam mazhab Imam Malik gitu dah. Orang panggil, tak panggil menyeksa binatang. Jadi dia, kalau dia ada binatang banyak-banyak tu, hidup-hidup tu, dia ambil bubur dalam periuk, lepas tu masak. Hukum dia adalah halal. Sebab apa? Sebab dia mati tu dengan perbuatan manusia. Kalau jumpa mati sendiri, tak boleh. Adapun kita jumhur, kita mazhab Syafi'i termasuk dalam jumhur, kalau jumpa mati sendiri, jumpa tu dah mati dah, kita boleh ambil makan. Nak tak nak saja. Siapa pernah makan belalang? Kecil dia, belalang askar tu dah. Kalau ada belalang besar, hak Ustaz tahu pun pelesik warna hijau tu. Tapi itulah tak sampai hati nak makan dah. Dia mau kata ada hatu kat belalang tu. Nampak situ. Itu pada masalah belalang. Sekarang ni kita masuk pada masalah kedua pula, masalah ikan. Ulama pun dah sepakat dah kata bangkai ikan ni halal. Cuma dia ulama khilaf dekat ikan yang terapung dekat air tu. Ikan kan kalau dia mati, lepas tu dia tofi. Dia apa ni, at-tofi minal ma', dia pergi naik atas terapung tu. Ikan yang terapung atas air tu. Ulama sepakat kata halal bangkai ikan. Cuma ulama ni ada khilaf sikit pada bangkai ikan yang terapung dekat atas air tu. Hukum dia kira macam mana? Jadi di sisi jumhur dan mazhab Syafi'i, kita termasuk dalam jumhur juga, bangkai ikan yang terapung atas air tu adalah halal juga. Tak kisahlah dia mau mati macam mana, dia mati kat bawah, lepas tu dia naik, hak terapung tu halal di sisi kita. Kecuali sebelum busuk lah. Kalau busuk tu tak boleh kan, moga kalau makan sekali lagi mudarat, penyakit dan sebagainya dia. Ni hak biasa-biasa tu boleh. Ada pun mazhab kedua pula, iaitu di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi, ikan yang terapung, bangkai ikan yang terapung tu hukum dia adalah haram. Kalau ambil ikan, dia mau pergi letak kat luar, bagi dia mati kat luar, tak apa. Tapi kalau dia mati, ataupun dia mau pergi selam, pergi bunuh dia macam mana ke, tak apa. Pergi jala, tak apa. Tapi kalau dia mati sendiri, lepas tu dia naik terapung atas air tu, dalam mazhab Abu Hanifah, hukum dia adalah haram. Dalil bagi mazhab Hanafi, ada hadis dalam Ibnu Majah. Qala Rasulullah, riwayat Jabir, ma al-qalbah au jazara'an fakulu wa ma mata fihi fatafa fala ta'kulu. Ma al-qalbah, apa yang laut campak, au jazara'an, ataupun mati dekat laut, fakulu, kamu boleh makan. Wa ma mata fihi fatafa, dan apa yang mati dekat dalam laut, fatafa, lepas tu dia naik terapung, fala ta'kuluhu, maka jangan kamu makan. Hadis ni dalam Sunan Ibnu Majah. Apa hak laut buang? Maksud dia laut pergi letak dekat tepi pantai ataupun mati dalam laut, tak apa, boleh makan. Tapi kalau mati dalam laut, lepas tu dia naik terapung, fatafa fala ta'kuluhu, jangan kamu makan. Ini dalil bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Lepas tu yang kedua pula, kita faham daripada hadis ni apa? Tengok dah. Ayat Quran dia bagi tahu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ila akhir. Surah Maidah ayat 3 tu. Hurrimat alaikumul maitah waddam. Diharamkan ke atas kamu bangkai dan juga darah. Nampak situ? Ayat Quran bagi tahu diharamkan ke atas kamu bangkai, diharamkan ke atas kamu darah. Tertiba dalam hadis Nabi kata ada dua bangkai yang halal, ada dua darah yang halal. Dua bangkai yang halal, bangkai belalang, bangkai ikan. Dua darah yang halal, apa ni? Hati dengan jantung. Jadi kita faham daripada sini, sebenarnya hadis dengan ayat Quran tu bukan belaga. Bukan kok mana ayat Quran kata haram, hadis kata halal, Nabi kata halal. Belaga ni, tak. Tapi dekat sini ni
kita faham kaedah taksis. Dalam usul fiqh dia ada satu qawaid, dia ada satu kaedah orang panggil taksis. Jadi dekat sini ni orang panggil taksis umumil Quran bis sunnah. Taksisul Quran bis sunnah. Keumuman ayat Quran tu taksis, dikhususkan dengan sunnah, dikhususkan dengan hadis Nabi. Ayat Quran kata diharamkan ke atas kamu bangkai dan juga darah. Semua umum. Semua jenis bangkai, semua jenis darah, hukum dia adalah haram. Lepas tu hadis datang, hadis mentaksiskan. Taksis ni maksud dia menspesifikkan. Ayat Quran tu umum, general. Datang hadis dia spesifik. Kecuali hak bangkai jenis ni, hak darah jenis ni, tak apa. Tu orang panggil taksisul Quran bis sunnah. Keumuman ayat Quran dikhususkan dengan hadis. Hadis ni dia mengkhususkan keumuman ayat Al-Quran. Jadi semua darah, semua bangkai adalah haram, seperti mana Quran kata. Kecuali kecuali ni orang panggil taksis, dia nak buang tubik hak sikit tu. Kecuali apa dia? Kecuali bangkai belalang, bangkai ikan, darah hak hati ni, darah hak jantung ni, darah bulat tu lah. Itu adalah halal, itu adalah suci, tak apa. Gitu. Jadi tu orang panggil, bila mana macam tu, tubik natijah dia, semua jenis bangkai adalah halal, semua jenis darah adalah halal, adalah haram, semua jenis bangkai adalah haram, kecuali bangkai belalang, kecuali bangkai ikan, kecuali darah hak hati, kecuali darah hak jantung. Selain pada tu, darah masfuh, darah hak memancar ni, mengalir ni, hukum ni adalah haram. Faham tak situ? Ni orang panggil taksis. Antara ayat Quran dengan hadis ni kita faham kaedah taksis. Lepas tu taksis ni adalah taksis Quran bis sunnah. Gitu. Lepas tu kita faham juga apa dia? Pada kaedah taksis ni, taksis Quran bis sunnah ni, dekat hadis ni, dekat ayat ni, bila mana keluar kaedah taksis, dekat sini ni, kaedah ni dia membatalkan golongan Quraniyun. Siapa pula golongan Quraniyun ni? Golongan Quraniyun ni golongan yang tak nak pakai hadis, nak Quran saja. Kalau tak silap dekat Malaysia kita tu dulu ada, dia ni nama Kasim Ahmad. Orang panggil geng anti hadis. Tak nak hadis, cukup Quran. Ya Allah Ta'ala dah bagi Quran, sudahlah, apa nak hadis lagi. Boleh kau kata macam tu? Tak boleh. Faham pada mana? Faham daripada sini. Sebab apa? Kita nak istimbat, kita nak keluarkan hukum agama daripada Quran tu, nak tak nak mesti kena guna hadis juga, mesti kena faham daripada hadis juga. Kalaulah semata-mata kita guna Al-Quran sahaja, kita tak say guna hadis, kita tak akan dapat kefahaman yang sempurna yang daripada Al-Quran tu. Al-Quran nak macam ni, tapi dah sebab kita tak say guna hadis, kita guna Al-Quran semata-mata, kita tak akan dapat kefahaman murad sempurna yang Quran nak tu. Jadi kaedah ni dia membatalkan golongan Quraniyun, golongan anti hadis, yang sesat, yang tak nak menggunakan hadis, tak percaya kepada hadis. Jadi orang yang tolak hadis ni, dia orang ni selama-lamanya, dia orang ni tak akan boleh istimbat, dia orang ni tak boleh buat keluar hukum. Selama-lamanya dia orang ni tak akan boleh istimbat, mengeluarkan sebahagian hukum daripada Al-Quran. Kerana apa? Kerana semata-mata guna Al-Quran sahaja, kita tak akan dapat kefahaman yang sempurna. Nak faham yang sempurna Al-Quran, kena guna hadis juga. Bahkan diorang ni akan tersilap dalam mengeluarkan hukum, tersilap dalam memahami Al-Quran. Sebab apa? Sebab meninggalkan hadis. Kerana hadis ni wajib diguna untuk menafsirkan, apa dia? Menafsirkan sebahagian ayat-ayat Al-Quran tu. Sebab tu ulama kata fikrah ahli hadis, fikrah ahli hadis lah, fikrah anti hadis, fikrah Quraniyun ni adalah sesat. Demo ni sesat. Sebab apa? Sebab demo tolak hadis, demo nak Quran saja. Sebab demo tak boleh dapat kefahaman yang sempurna daripada Al-Quran. Sebab nak dapat kefahaman yang sempurna,
tidak mesti kena guna hadis. Kalau demo tak guna hadis, demo akan tersalah faham Al-Quran tu. Bahkan Al-Quran sendiri suruh kita ni guna hadis. Tu ayat Quran bagi kita apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua ni kasih kepada Allah, fattabi'uni, kamu ikutlah aku. Ikut aku ni maksudnya ambil hadis Nabi itulah. Kalau kamu buat hak tadi tu, yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan kasih kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu. Allah ni Ghafur Rahim, Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat Quran hak lain pula bagi tahu, fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Fa aminu billahi wa rasulih an-nabi al-ummi. Surah Al-A'raf ayat 158. Berimanlah dengan Allah dan juga Rasul dia. Siapa? An-Nabi Al-Ummi tu, Nabi Muhammad tu. Dia mau kena beriman dengan Allah, dia mau kena beriman dengan Rasul. Bila mana kita beriman dengan Rasul, apa yang datang daripada Rasul, hadis tu kita kena ambil, kita kena ikutlah. Hadis sahih dan sebagainya dia tu. Ayat lain pula bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah Nisa ayat 59. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Kamu kena taat Allah, kamu kena taat Rasul. Nak taat Rasul tu, apa yang Nabi cakap dalam hadis dia, kita kena buat. Tu orang panggil taat Rasul. Kalau demo tak ikut hadis, taat Rasul macam mana? Ini orang panggil, kaedah ni, kita membatalkan golongan Quraniyun, golongan anti hadis yang mengatakan kita tak payah guna hadis, cukup Quran sahaja. Sesat golongan tu. Sebab kalau tak, demo ni tak akan dapat kefahaman sempurna daripada Al-Quran. Bahkan demo ni akan tersilap pula dalam memahami Al-Quran. Sebab hadis ni adalah mufassir. Hadis ni adalah penafsir Al-Quran yang paling nombor satu. Gitu. Allah Ta'ala turun Quran ke Nabi. Apa? Lepas tu Nabi buat. Nabi buat tu menafsirkan apa murad, apa kehendak Allah. Allah Ta'ala kata, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu Nabi pun ambil wudu. Macam ni cik. Perbuatan Nabi tu menafsirkan apa maksud Al-Quran tadi tu. Ada sebagai dia. Jadi sambung lagi. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubab fi syarabi ahadikum falyaghbishu thumma liyanzighu fa inna fi ahadi janahihi da' wa fil akhar shifa. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Hadis riwayat Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a adh-dhubab fi syarabi ahdikum, apabila jatuh oleh lalat dalam minuman salah seorang daripada kamu. Kalau lalat tu duduk kat dalam cawan tu, falyaghmishu, hendaklah kamu tekan, hendaklah kamu benam zubab lalat tadi tu. Lepas kamu tekan dia, thumma liyanzighu, kemudian kamu buanglah, kamu cabutlah, buang. Lepas tekan, ambil, buanglah, tak luar. Sebab apa? Fa inna fi ahadi janahai da', kerana sesungguhnya fi ahadi janahai, pada salah satu daripada dua sayapnya lalat tadi tu da', ada ubat, ada penyakit. Wa fil akhar shifa, dan pada fil akhar, fi janah akhar, pada sayap yang satu lagi, sayap yang lain tu shifa, ada penyembuh, ada ubat. Akhrajahul Bukhari, hadis ni riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Wazada, dan Abu Daud tambah, dalam riwayat Abu Daud ada tambahan ni,
Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Sesungguhnya lalat tadi itu tu yattaqi. Dia takut, dia beringat, dia berjaga-jaga. Bi janahi, dengan sayap dia yang fihi da, dengan sayap dia yang pada sayap tadi tu ada penyakit. Lalat tu sendiri beringat, takut terkena hak sayap dia, hak belah ada penyakit tu. Dia tu sendiri beringat macam tu. Di hadis ni Rasulullah bersabda, kalau lalat jatuh dalam minuman, kita kena tekan lalat tu masuk, lepas tu ambil lalat tu buang. Sebab apa hadis Nabi suruh tekan? Alasannya Nabi kata sebab dekat sayap lalat tu satu ada penyakit, satu lagi ada ubat. Jadi kalau kita biar, takut air tu jadi air penyakit. Jadi bila mana kita tekan, dia neutral. Jadi sakit tadi tu, penyakit tadi tu dah hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab ubat tadi tu. Macam sakit, lepas tu kita makan ubat, jadi sihat lah. Ubat tu dia apa? Dia bagi halang, dia sembuhkan sakit tu kan. Macam tu lah kecek mudah-mudah. Dalam riwayat Abu Daud tu dia siap bagi tahu lagi, lalat tu pun beringat dengan sayap dia hak yang belah ada penyakit tu, dia pun beringat, jaga-jaga tu. Jadi dekat sini ni kita faham daripada hadis ni, pertama sekali orang panggil istifadah, kefahaman daripada hadis ni, bila mana suruh celup lalat masuk dalam air tu, tunjuk kata apa? Tunjuk kata bangkai lalat tu bukan najis. Seolah-olah kefahaman macam tu lah. Ni orang panggil kefahaman pertama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita bangkai lalat tu tetap najis juga, cuma najis yang ma'fu'an, najis yang dimaafkan. Tapi tak apalah. Kefahaman pertama kita daripada hadis ni, tunjuk kata bangkai lalat tu bukan najis. Sebab apa? Kalau najis, mana boleh kita pergi tekan dia lagi? Kalau najis, kena buang lah air tu. Ni tak Nabi suruh tekan. Lepas tu tak apa dia mau nak minum, kata saya minum bagi ke orang, tak apa. Lepas tu kefahaman kita lagi, lalat ni dia tak ada darah mengalir. Lalat ni dia tak ada darah mengalir. Dia binatang kecil ni dia tak ada darah mengalir. Darah mengalir ni macam kita kan. Kita ambil pisau, kita buat macam tu. Lepas tu sekali darah tu jatuh, keluar kan, menitik gitu. Binatang kecil tu dia tak macam tu. Kalau dia mau pergi penyek dia tak ada tubik darah banyak gitu. Dia bukan jenis ada darah mengalir. Ada. Dama sailalah tu. Jadi bila mana lalat tak ada darah mengalir, jadi dikiaskan kepada sucinya ataupun tidak najisnya bangkai lalat ni ke semua jenis binatang yang jenis tak ada darah mengalir, seperti serangga dan juga binatang kecil-kecil. Ni bukan mazhab Syafi'i kita, tapi kefahaman dia macam ni lah. Jumhur faham macam ni. Apa dia? Okey, hadis ni suruh lalat, Nabi suruh celup balik lalat. Jadi kita faham lalat ni bukan najis. Kalau najis tak boleh celup, mesti kena buang. Lepas tu yang kedua pula, lalat ni dia tak ada darah yang mengalir. Jadi kita faham tak ada darah yang mengalir tu tunjuk kata dia tak najis. Ada darah yang mengalir tunjuk kata dia najis. Ataupun darah ni darah yang mengalir dalam badan ni adalah penyebab kepada najisnya bangkai tu. Seolah-olah macam tu kefahaman dia. Jadi bila mana lalat ni dia ni tak ada darah yang mengalir, lepas tu Nabi suruh celup, lepas tu boleh kita nak guna, jangan buang air tu. Kita faham pada situ lalat ni suci. Lepas tu kita lalat tu tak ada darah yang mengalir, lepas tu kita kias kesucian lalat tu kepada semua jenis binatang kecil-kecil yang tak ada darah mengalir. Semut, siapa lagi? Cicak tak ada darah mengalir dah. Ulat kecil-kecil semua tu kan. Hak tu suci ke? Hak tu suci. Sebab dia tak ada damah, dia ni tak ada darah hak mengalir tu. Dia sama macam lalat. Satu. Lepas tu kita faham juga pada kat sini antara alasan kenapa bangkai tu diharam, kenapa bangkai tu jadi najis adalah kerana ada darah mengalir dekat dalam dia. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan ke atas kamu bangkai dan juga darah. Bangkai tadi tu nak jadi bangkai, nak jadi najis sebab ada darah hak lepas dia ni. Darah hak jenis mana ni? Darah masfuh, darah hak jenis mengalir. Jadi kita kata keluar kefahaman bangkai binatang besar, lembu, kambing apa semua ni, dia adalah najis kerana ada darah mengalir dalam dia. Bangkai binatang kecil dia tak najis kerana tak ada
darah mengalir dekat dalam dia. Jadi bila mana ada darah mengalir jadi najis, tak ada darah mengalir tak jadi najis. Faham pada hadis lalat ni? Jadi dekat situ kita faham kaedah yang kedua pula. Kita faham kaedah fiqh, idza irtafa'atil illah yartafi'ul ma'lul. Apabila hilang illat, hilang alasan, yartafi'ul ma'lul. Hilang juga ma'lul, hilang juga yang hukuman tadi, hilang juga hukum tadi tu. Kita faham kaedah. Idza irtafa'atil illah, apabila terangkat oleh illat, terangkat oleh alasan, yartafi'ul ma'lul. Nescaya hilang juga oleh al-ma'lul, oleh hukum tadi tu. Sama juga macam kaedah ni, kaedah lain, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama dalam qawaid fiqh. Fa idza wujidatil illah wujidal hukmu, wa idza intafa'atil illah, wa idza intafatil illah intafal hukmu. Al hukmu, hukum ni, yaduru, dia berpusing, ma'a illatih, beserta illat dia, wujudan wa adama, ada dan juga tak ada. Fa idza wujidal illah, maka apabila ada illat, ada alasan, wujidal hukmu, nescaya adalah hukum tadi tu. Wa idza intafatil illah, dan apabila ternafi oleh illat, ternafi oleh alasan, intafal hukmu, nescaya ternafi oleh hukum. Hukum ni macam tu. Sebab apa dia jadi bangkai? Sebab ada darah yang mengalir. Jadi kita faham, kalau tak ada darah yang mengalir, dia tu tak bangkai. Macam tu. Macam binatang kecil-kecil tu, dia tak ada darah mengalir. Sama juga orang perempuan, bila mana dah balik, bila mana berakal, wajib semayang, wajib tak semayang, berdosa dan sebagainya. Nampak situ? Ada hukum. Orang perempuan wajib semayang. Halah, wajiblah kita semayang. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan kamu manusia dengan jin ni kecuali untuk sembah aku. Kita wajib semayang. Tiba-tiba orang perempuan tadi tu dia datang haid. Apabila ada illat, apa tu? Dia datang haid. Dia boleh semayang? Dia tak boleh semayang lah. Sebab ada illat. Ada illat, ada haid tu orang panggil illat. Lepas tu ada ma'lul. Ma'lul dia tu apa? Tak boleh semayang, hukum. Lepas tu, seminggu lepas tu, haid dia pun habis. Dia dah suci. Bila mana haid dia dah habis, dia dah suci, dia wajib semayang balik. Sebab apa? Idza irtafa'atil illah, apabila terangkat oleh illat, yartafi'ul ma'lul, terangkat, hilanglah oleh ma'lul, oleh hukum. Tadi demo tak boleh semayang sebab ada alasan. Alasan dia apa? Darah haid. Sekarang ni alasan tu dah hilang, darah haid dah hilang, demo wajib semayang. Gitu. Ini kaedah fiqh gitu. Dah. Lepas tu jadi kita faham darah sikit, darah yang najis adalah darah yang mengalir saja. Adapun darah yang jenis tak mengalir ni, dia bukannya najis. Faham daripada mana? Faham daripada lalat tu. Lalat tu Nabi suruh celup. Lalat ni dia tak ada darah mengalir, dia kecil. Jadi darah yang mengalir tu tak jadi najis. Kalau kita semayang ada lalat dalam poket, bangkai lalat dalam poket, yu'fa'an, dimaafkan. Ini ni kefahaman pertama daripada hadis ni, jumhur. Kefahaman ulama. Lepas tu, kalau darah yang jenis mengalir tapi sikit, contoh macam darah yang ada dekat daging, darah yang ada dekat tulang. Dah. Hak tu orang panggil yu'fa'an. Dia asal dia najis, tapi bila mana dia sikit, darah yang dekat daging, darah yang dekat tulang tu, dia tu dimaafkan dan halal. Dia dimaafkan dan boleh dimakan. Dah, nampak situ. Kan daging lembu tu kan, kalau kita waktu sembelih tu kan keluar banyak darah tu kan. Jadi tu orang panggil darah tu darah mengalir tu. Jadi bila mana kita sembelih, jadi dia jadi suci. Tapi kalau dia mati tu bukan mati dengan sembelih, dia mati hak-hak lain tu, mati jadi bangkai tu, dia tu najis. Salah satu sebab bangkai tu jadi najis adalah sebab dia ni ada darah yang mengalir dalam dia. Salah satu sebab faham macam tu. Lepas tu timbul persoalan nak. Okey, darah yang mengalir tu adalah najis. Kalau darah yang mengalir tu sikit, kira macam mana?
Seperti ada kat tulang, ada kat daging. Lembu tadi tu kan, dia mesti juga ada sikit-sikit dekat daging, sikit-sikit dekat tulang tu. Bukan dia kita nak basuh, nak tekan, nak perah-perah sampai jadi putih daging tu. Ada, dia basuh sikit-sikit gitu je. Jadi hak yang darah yang sikit dekat tulang, dekat daging tu, itu orang panggil dimaafkan. Lepas tu, dan boleh dimakan. Sebab ada dalam tafsir Tabari, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna natbukhul burmah ala ahdi Rasulullah ta'aluha safrah minad dam fa na'kulu wala nukrihu dah. Kunna natbukhul burmah, kami ni masak dalam periuk ala ahdi Rasulullah, pada zaman Rasulullah. Lepas tu ta'aluha as-sufrah minad dam, menaiklah dalam periuk tadi tu as-sufrah minad dam, oleh kuning daripada darah. Jadi kami masak daging, lepas tu ada nampak warna kuning sebab darah tu. Fanakulu, kami makan. Jadi itu tunjuk kata darah hak sikit-sikit tu, darah hak mengalir hak sikit-sikit dekat daging, dekat tulang tu termasuk dalam darah yang ma'furun an, dimaafkan sebab payah. Ada. Gitu dah. Dan dalam mazhab Syafi'i kita, binatang kecil yang tak ada darah yang jenis mengalir, dia tetap najis juga. Cuma dia duduk dalam najis yang dimaafkan. Jadi hak Nabi suruh celup bangkai tu, lalat tu, dalam mazhab Syafi'i kita kata lalat tu najis juga tu. Cuma dia payah, maka dia ni dimaafkan. Dia ada beza. Hak demo tu tak najis mula lagi. Hak kita najis, tapi tak apa, dimaafkan. Nampak situ dah. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi lalat tu, walaupun Nabi suruh celup, lalat tu tetap najis sebab dia adalah bangkai, hilang nyawa. Tapi kawan ini jenis najis yang boleh dimaafkan. Jadi kita kata semua binatang kecil-kecil ni hak tak ada arah ni, orang panggil najis yang boleh, najis yang dimaafkan. Gitulah, mudah-mudah kita kata gitu. Lepas tu dia ada tempat lah maaf dekat waktu bila dan sebagainya. Okay. Lepas tu kefahaman kedua pula kita daripada hadis ni adalah hukum berubat. Tadi Nabi kata celup, sebab sebelah sayap lalat tu ada siapa? Ada penyakit. Sebelah sayap lalat lagi tu ada ubat. Jadi bila mana celup, dia jadi neutral. Air tadi tu jadi sihat. Gitulah, ubat tadi tu buat jadi mati, buat jadi hilang penyakit tu. Jadi hukum berubat, hak pertama, dalam mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Malik rahimahullah, dalam mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, berubat ni adalah harus. Nak buat pun tak apa, tok saya buat pun tak apa. Demo sakit, demo nak pergi makan ubat pun tak apa, demo tok saya makan ubat pun tak apa. Dalil dia, ma anzalallah da illa anzala lahu syifa. Sahih Bukhari. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit kecuali Allah Ta'ala menurunkan juga serta penyakit tadi tu syifa, ubat. Jadi orang panggil istishabul asli. Hukum asal bagi satu benda adalah boleh nak buat, boleh tak nak buat. Hadis bagi tahu Allah Ta'ala tak menurunkan penyakit kecuali Allah Ta'ala menurunkan sekali penyakit tu ubat. Hukum asal satu benda, demo nak buat pun tak apa, demo tak saya buat pun tak apa. Macam makan. Makan ni wajib ke? Tak harus. Demo nak makan pun tak apa, tak saya makan pun tak apa. Sama juga macam tu lah demo sakit. Allah, bila mana Allah Ta'ala bagi demo sakit, dalam masa sama setiap penyakit tu Allah Ta'ala buat turun ubat. Kecuali tua, kecuali mati. Itu tak ada arah lah. Jadi ikut hukum asal, demo nak buat pun tak apa, demo tak buat pun tak apa. Moga bukan Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala buat turun saja. Ada sekali, demo nak buat tak apa, tak saya buat pun tak apa. Jadi hukum berubat dalam mazhab Hanafi dengan Maliki adalah harus. Mazhab kedua pula, iaitu di sini mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, hukum berubat ni adalah sunat. Kalau kita sakit, disunatkan kita untuk pergi berubat. Dalil bagi kita, Rasulullah bersabda, Fatihatil kitab syifa min kulli da. Qala Rasulullah fi Fatihatil kitab. Rasulullah kata pada surah Fatihah ni, Rasulullah kata apa? Syifaun min kulli da. Surah Fatihah tu adalah penyembuh bagi setiap penyakit.
Lepas tu kita faham daripada hadis ni, kita kata apa? Bila mana Nabi kata surah Fatihah itu adalah penyembuh daripada setiap penyakit, maka kita faham diberitahu kelebihan tu supaya untuk diambil. Bagi tahu fadilat supaya untuk dibuat. Lepas tu Nabi kata, ni surah Fatihah ni penyembuh setiap penyakit. Nabi bagi tahu kelebihan. Jadi bila mana sebut kelebihan, kefahaman daripada disebut kelebihan adalah supaya untuk dibuat. Jadi tubik hukum buat berubat tadi tu adalah sunat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mazhab ketiga pula iaitu di si mazhab Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Hanbali ni berubat adalah harus, sama macam mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, tapi dia ada tambahan sikit. Berubat adalah harus, tetapi tak berubat lebih baik. Macam tu. Dalam mazhab Hanbali berubat adalah harus, boleh nak berubat, boleh tak berubat, tapi kalau tak berubat lagi baik. Macam tu. Mana dalil bagi mazhab Hanbali yang mengatakan berubat adalah harus tapi tak berubat lebih baik? Dalil dia ada dalam hadis sahih Bukhari juga. Ada seorang perempuan ni, Nabi kata, nak tak aku tunjuk wanita ahli syurga. Dah. Lepas tu nak tak aku tunjuk wanita ahli syurga. Nabi pula Ibnu Abbas dia kata kepada Atha bin Rabah, nak tak aku tunjuk wanita ahli syurga. Lepas tu Atha tu kata nak ah. Lepas tu Ibnu Abbas kata tu wanita hak hitam tu, wanita hak kulit hitam tu, tak tahulah negro ke tidak, ikut dia lah, tapi dia ni sahabat Nabi tu. Wanita hak kulit hitam tu, dia tu ahli syurga. Sebab apa? Sebab ceritanya dulu kawan ni dia ni kena penyakit. Dia kata apa? Ini usra, aku ni usra, selalu jatuh. Kalau kita penyakit sawan kot, dia mau duduk saja-saja, tiba-tiba dia mau main kerah gitu kan, lepas tu jatuh, lepas tu ambil pensel dia letak kat mulut. Kata sawan kan. Perempuan ni dia kata aku ni selalu jatuh, kena penyakit sawan gitulah, duduk saja-saja jadi gitu. Lepas tu dia kata wa inni atakasyafu. Lepas tu bila aku jatuh, selok kain, moga tak sedar kan, tak khabar, tiba-tiba kena sawan jatuh, selok habis kain. Lepas tu dia kata fad'ullah li, boleh tak Nabi doa pada aku supaya aku ni sembuh? Lepas tu Nabi kata in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah ayyu'afik. Kalau kamu nak, kamu sabar, falakil jannah, kamu dapat syurga. Kalau kamu nak juga, aku doa supaya Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Nabi bagi dua option. Dia kata dia ni selalu kena sawan, bila jatuh selok kain, nampak aurat. Lepas tu dia pergi ke Nabi, aku ni kena sawan aku, Ustaz pun tak tahu penyakit jatuh tu apa, tapi sawan lah, kita kata mudah-mudah aku ni kena sawan. Lepas tu nanti baju aku kain terselok, boleh tak doa pada Allah supaya aku ni sembuh? Lepas tu Nabi kata kalau dia mau sabar, dia mau dapat pahala. Tapi kalau dia mau nak kita doa supaya Allah Ta'ala sembuh, dia mau pun boleh juga. Ada. Kalau dia mau sabar, dia mau dapat syurga. Tapi kalau dia mau nak kita doa kepada Allah supaya dia mau sembuh pun boleh juga. Lepas tu perempuan tu kecek selalulah, asbiru, aku nak sabar, moga aku nak pahala. Sakit pun tak apalah, moga kat dunia lah kan. Habis kuat mati dah, habis dah sakit. Lepas tu cuma lah, lepas tu dia kata, dia teringat dah, ini atakasyafu fad'ullah li alla atakasyafu fad'ala. Okey, aku nak pilih sabar. Cuma dia nanti aku terselok, kalau aku jatuh sawan nanti aku terselok, boleh tak doa minta pada Allah supaya jangan bagi aku terselok aurat kan? Lepas tu fad'alaha. Lepas tu Nabi pun doa kepada dia. Jadi hadis ni tunjuk kata apa? Perempuan ni kena sakit, lepas tu dia nak pergi berubat. Berubat apa jenis mana? Jenis doa Nabi tu. Tapi Nabi kata kalau dia mau sabar dengan sakit tu, dia mau dapat syurga. Lepas tu dia kata tak apalah, aku nak sabarlah, nak syurga. Cuma boleh tak doa kalau aku jatuh tu jangan bagi kain terselok, malu kan, aurat kan. Lepas tu Nabi doa pada dia. Jadi ini ni wanita penghuni syurga, orang yang kena penyakit sawan ni Nabi sendiri kata ni. Sebab apa dia dapat penghuni syurga? Sebab dia sabar dekat penyakit dia. Jadi mazhab Hanbali
keluar kaedah daripada sini, keluar hukum daripada sini, berubat tu harus. Tapi kalau tak berubat lagi baik. Gitu. Sabar dengan sakit tu lagi baik. Faham saya tu? Ada. Lepas tu masuk pula perbahasan. Kita tahu berubat Maliki dengan Hanafi harus, Syafi'i sunat, Hambali harus. Tapi kalau tak berubat, sabar lagi baik. Lepas tu tubik pula perbahasan, adakah berubat ni menafikan kesempurnaan tawakal ataupun tidak? Kalau demo sakit, kita pergi berubat, adakah kita berubat tadi tu menafikan kesempurnaan tawakal kita ataupun tidak? Macam tu perbahasan dia. Jadi pendapat pertama, iaitu di sisi Hanabilah, di sisi mazhab Hambali, berubat ni menafikan kesempurnaan tawakal. Demo tawakal, kalau demo sakit, demo pergi berubat, hati demo tawakal pada Allah, demo tawakal juga tadi, tapi tawakal demo tu kurang sempurna. Berubat tu menafikan kesempurnaan tawakal. Tawakal hak sungguh, walaupun sakit tak payah pergi ubat, Allah yang bagi baik. Macam itulah dalam mazhab Hanabilah, di sisi mazhab Hambali. Dalil dia kata apa dalam Musnad Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa tu? Manik tawa wastarqa faqad bari'a minat tawakkuli. Manik tawa, man iktawa. Siapa yang iktawa? Iktawa ni kai. Benda ni tak ada zaman kita. Demo sakit, lepas tu kalau kita sakit makan ubat. So kalau hak yang jenis luka-luka ni, jenis berdarah-berdarah ataupun penyakit kulit ni, kita pergi hospital, lepas tu dia jahitkan macam mana ke, bubuh odin ke. Zaman kita macam tu. Kalau tradisional, dia pergi ambil daun apa-apa ke, dia gigit, lepas tu dia pergi bubuh kat situ. Dalam cerita macam tu kan, kalau hak perubatan tradisional tu. Zaman dulu dia ada satu jenis berubat, dia panggil kai. Berubat jenis kai ni dia cepat sembuh, tapi Nabi tak bagi. Guna besi panah. Demo sakit, luka sini kata, jatuh. Lepas tu nak macam mana berubat? Ambil setrika, tu demo tekan. Baik selalu dah. Mati habis kuman-kuman dekat situ. Tu orang panggil kai. Berubat guna besi panah. Kalau tak silap ustaz dah, hak askar tu, betul ke tak tahulah, ustaz tengok cerita Rambo. Dia orang kena tembak. Lepas tu dia ambil peluru tu, dia buang serbuk peluru tu, dia buka peluru, ambil hak serbuk tu. Lepas tu yang tepat yang terbuka luka ni, dia letak peluru, apa tu, belerang peluru tu. Lepas tu dia bakar. Bila bakar, terbakar. Lepas terbakar tu, hak yang kulit-kulit ni dia takut. Dia tutup, dia mati, dia tutup. Jadi sihat, darah tak keluar dan sebagainya. Tu salah satu berubat hak jenis kai. Zaman dulu dia ambil setrika, ambil besi panah tu, dia naik sekali, sihat selalu dah. Gitu. Jadi hadis bagi tahu, manik tawa, siapa yang kai, berubat guna besi panah, wastarqa, dan berubat hak jenis jampi ni, faqad bari'a minat tawakkul, sesungguhnya dia ni telah terlepas daripada tawakal. Dia ni telah membebaskan diri dia daripada tawakal. Musnad Ahmad. Jadi dalam mazhab Hambali, dia kata berubat tu menafikan kesempurnaan tawakal. Lepas tu satu lagi dalam itulah, dalam hadis yang sabaqaka biha Ukasyah tu, Nabi kata 70 ribu umat aku ni akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Lepas tu sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa 70 ribu umat Nabi yang akan masuk syurga dengan tanpa hisab? Lepas tu Nabi kata, hum la yaktawuna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Mereka ni la yaktawuna, mereka ni tak buat berubat jenis kai, jenis guna besi panah. Wala yastarquna, mereka ni tak ruqyah, tak jampi. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
ke atas Tuhan mereka tu, mereka bertawakal. Lepas tu Ukasyah tu bangun, dia kata, Allah, ya Allah, doa, wahai Nabi, doalah bagi aku pun masuk join dia orang ni juga. Kata Nabi, demo masuk sekali. Lepas tu hak laki kedua pula bangun. Lepas tu Nabi kata, sabaqaka biha Ukasyah, telah mendahului akan kamu ni oleh Ukasyah. Jadi hadis tu beritahu jelas-jelas apa dia? 70,000 umat Nabi yang masuk syurga dengan tanpa hisab tu adalah mereka yang apa? Tak berubat dengan besi panah, tak ruqyah. Dia orang ni wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal ke atas Tuhan mereka, Allah. Ini dalil bagi Musnad Ahmad, bagi mazhab Ahmad bin Hanbal Hanabilah yang mengatakan berubat tu menafikan kesempurnaan tawakal. Adapun jumhur ulama dan mazhab Syafi'i kita ni termasuk dalam jumhur, berubat tak menafikan kesempurnaan tawakal. Sebab apa? Sebab tawakal ni hati, benda adalah hati. Berubat luaran. Hati dan luaran adalah dua benda yang berlainan. Kita kata. Itu kita kata tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Nabi Muhammad sallam pernah ihtajama, pernah bekam. Tu Nabi tu dia bekam dekat apa? Fi ra'sihi min syaqiqah. Nabi ni bekam dekat kepala sebab dia sakit kepala. Nabi sakit kepala, lepas tu Nabi bekam kat kepala. Tu Nabi berubat. Lepas tu kalau kita kata berubat tu menafikan kesempurnaan tawakal. Kalau kita kata Nabi ni tawakal tak sempurna, dah siapa lagi tawakal sempurna? Kalau Nabi pun tawakal tak sempurna, tak ada siapa dah lah. Moga Nabi tu hak Nabi nombor satu. Itu jawapan kita. Berubat tak menafikan kesempurnaan tawakal. Lepas tu banyak hadis-hadis lain. Rasulullah kata apa? Inna khaira ma tadawaitum bihi al-ladud was-sa'ud wal-hijamah wal-mashiyu wa khairu ma iktahaltum bihi al-ismit fa innahu yajlu wal-basar wa yunbitu sya'r. Jami' Tirmizi. Inna khaira ma tadawaitum bihi, sebaik-baik benda yang kamu buat berubat al-ladud. Ladud ni ubat buat masuk dalam mulut orang sakit. Dia sakit, lepas tu titik ubat buat masuk dalam mulut orang sakit. Nama dia al-ladud, perubatan orang Arab dulu. Lepas tu as-sa'ud. Sa'ud ni ubat hak letak dekat hidung, letak dalam hidung, as-sa'ud. Lepas tu al-hijamah. Hijamah ni bekam. Rasulullah sebab berubat adalah apa tu? Al-ladud, ubat hak buat masuk dalam mulut ni. As-sa'ud, ubat hak buat masuk dalam hidung ni. Al-hijamah, bekam. Lepas tu Rasulullah kata lagi wal-mashi. Mashi ni jalan. Ubat bagi apa tu? Berok atau apa tu kita panggil? Julak. Wal-mashi. Dia mau makan ubat tu, habis tidur tandas malam tu. Dia masih, dia bagi jalan. Ubat bagi cerah, ubat bagi kosong perut. Itu sebaik-baik ubat. Ubat hak ladud masuk titik kat mulut. As-sa'ud, ubat masuk dekat hidung. Hijamah, bekam. Masih, ubat bagi bersih perut ni. Makan-makan, habis bersih perut. Itu rasanya sebaik-baik ubat. Betul Nabi kata lagi. Wa khairu ma iktahaltum al-ism. Wa khairu ma iktahaltum bi al-ism. Ismi. Sebaik-baik celak yang kamu pakai ismi. Sebab apa? Fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'r. Kerana ismi ni dia ni menajamkan pandangan, dia juga wa yunbitu sya'r, dia menumbuhkan bulu. Jadi siapa nak mata terang, beli celak ismi, lepas tu pakai. Jadi tak kena pakai spek dah. Ada. Siapa-siapa pergi Mekah pesan tolong beli ismit. Ismit ni kalau tak silap, siapa pergi umrah tu dia tahulah, dia celak warna merah tak silap. Dia ambil batu macam mana, dia pancur-pancur. Lepas tu Rasulullah kata apa? Kamu pakai sebaik-baik hak celak hak pakai tu ismit. Pakai. Dia akan buat jadi mata ni tajam, terang. Lepas tu dia akan ni wayum bitu sya'r, dia ni akan menumbuhkan bulu. Tu bulu mata keluar. Cantik. Ada super bulu mata orang India, orang Pakistan tu. Bukan tak ada bulu macam Melayu kita. Jadi pakai ismit tu dia buat jadi bulu mata cantik.
Ada. Tu Rasulullah suruh berubat, Rasulullah berubat. Tunjuk kata berubat tak menafikan kesempurnaan tawakal. Tawakal ni dia benda hati. Dia sama macam ni lah. Ikhlas. Kita ngaji 40. Orang rasa ngaji dah. Apa dia? 30 juzuk. Lepas tu hadiah pahala pada arwah ayah saya. Nak ambil RM300. Satu juzuk RM10. Jadi 30 juzuk RM300. Kita baca 2 juzuk dapat RM20. Kertas warna kuning tu, duit warna kuning tu. Lepas tu kita pun mengaji. Lepas tu duit tu pun kita ambil. Kita ikhlas ke tidak? Ikhlas dalam hati. Buat ni memang kerana Allah. Duit ada mau bagi kita ambil. Duit ni tangan, harta di tangan, bukan di hati. Benda lain-lain tu nampak tu. Kalau dia mau tak bagi duit pun tetap juga kami ikhlas. Ikhlas. Dapat tu. Ada. Ikhlas ni cerita dalam hati. Contoh ceramah. Ustaz pergi ngajar dekat masjid dan sebagainya. Lepas tu habis ceramah, orang bagi apa tu? Envelope, bagi sampul. Dalam tu ada duit. Ustaz tu tak ikhlas. Jual agama. Dok ikhlas dalam hati. Dia mau bagi tak bagi, ustaz tu ikhlas pun macam tu juga. Cuma nanti dia tak main dah lah. Dia moga jauh duit minyak dan sebagainya, guna masa dia dan sebagainya dia. Lepas tu bukanlah kata kalau dia ceramah, dia mengajar, lepas tu bila mana dapat duit dia tak ikhlas. Tapi kalau dia mau mengajar, dia mau tak ambil duit, dia mau ikhlas. Dok lain-lain tu, ikhlas ni cerita dalam hati. Ada sebahagian orang, dia ni sebagai contoh lah, dia ni profesor ke, doktor ke, dia ni kaya dah. Dah ada duit banyak dah. Tok say duit hak masjid bagi tu. Dia bukan ustaz hak ngajar pondok hak lah. Gaji pondok berapa sangat kan, yang ngajar malam untuk side income tu. Hak yang kawan ni ustaz ni dia ni PhD, doktor. Hak yang gaji dia tu pun tak cukup makan. Lepas tu pergi mengajar masjid. Lepas tu kita tak usah ambil duit masjid. Ikhlas ke? Tapi dalam hati dia tu, waktu dia duduk bagi ceramah tu, dia rasa ni, aku ni paling hebat, aku ni alim, demo ni jahil, aku ni tak ambil duit, aku ni lebih pada demo dan sebagainya. Tak ikhlas support tu juga. Jadi kita faham, ambil duit ataupun tak ambil duit tu bukan ikhlas ataupun tidak. Ikhlas ni cerita dalam hati. Ambil duit cerita luar. Demo ikhlas tak ikhlas, demo dengan Allah. Demo ambil duit tak ambil duit tu luaran demo. Demo ambil duit, demo dapat duit, demo boleh lah belanja anak bini dan sebagainya, buat bayar bil dan sebagainya. Kalau demo tak ambil, demo tak dapat duit. Gitu dah, nampak sama macam ni. Dekat jumhur kita kata demo berubat tak menafikan tawakal. Kalau hati demo yakin sungguh Allah yang bagi sembuh bukan ubat, tawakal sesuatu juga. Nampak situ dah. Itu tu di sisi jumhur, dan mazhab Syafi'i kita termasuk dalam jumhur. Jadi kalau kita sakit, kita pergi berubat, tak apa, tapi kita tetap yakin Allah yang bagi sembuh dan sebagainya dia. Lepas tu dia masuk sikit perbahasan, boleh tak berubat dengan najis. Jadi pertama sekali, haram berubat dengan benda yang haram. Haram berubat dengan benda yang haram. Maksudnya haram berubat dengan najis dan setiap benda yang haram. Benda tu kalau haram, kita nak ambil dia buat jadi ubat, boleh ke? Jawapan dia tak boleh. Haram. Sebab dalil Rasulullah kata apa? Innallaha anzala da' wa dawa' wa ja'ala likulli da' dawa' fatadawaw wa la tadawaw biharam. Fatadawaw, berubatlah, wa la tadawaw biharam. Jangan berubat dengan benda haram. Ada. Naha Rasulullah anidda'il khabis, yakni as-sum. Rasulullah melarang berubat dengan benda buruk, yakni racun dan sebagainya dia. Dalam Sunan Abu Dawud, dalam Musnad Ahmad. Jadi berubat dengan ubat yang haram, berubat dengan ubat yang najis, hukum dia adalah haram, tak boleh. Faham sini? Satu. Ini pertama. Berubat dengan najis, berubat dengan benda haram, hukum dia adalah haram, tak boleh. Lepas tu step kedua pula, ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat membolehkan benda yang dilarang. Tetapi kalau tak ada ubat yang suci, jadi boleh
berubat dengan benda yang najis, boleh berubat dengan benda yang haram, selain arak pure, selain arak murni, selain arak gitu. Asal dia tak boleh berubat dengan najis, tak boleh berubat dengan benda haram, sebab tak boleh lah, larangan. Yang kedua pula, tapi tak ada arak, tak ada ubat hak suci, ubat hak baik ni tak ada. Ada hak jenis babi ni saja, sebagai contoh lah. Jadi dibolehkan berubat dengan benda haram, dibolehkan berubat dengan benda najis bila mana benda yang suci ni tak ada. Benda haram, benda najis yang boleh ni apa? Selain arak. Gitu. Selain arak. Dalil dia ayat Quran surah Baqarah ayat 173. Famanitturra ghaira baghi wala 'ad fala ithma alaih. Famanitturra, siapa yang darurat, terpaksa, wala 'ad, dan dia ni tak melampau, ghaira bagh wala 'ad, dia ni tak tak nak, dan dia ni tak melampau, fala isma alaih, tak ada dosa ke atas dia. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Baqarah ayat 173. Tunjuk kata boleh. Darurat ni boleh. Kaedah bagi tahu, ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat membolehkan perkara yang dilarang. Tapi banyak mana boleh? Ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Satu barang yang dibolehkan kerana darurat, dia dikadarkan setakat kadar dia saja. Boleh setakat tu saja. Hadis lain pula, kalau hadis pernah satu ketika manusia Urainah ni, dia orang demam, lepas tu Nabi suruh pergi kat unta zakat, lepas tu Nabi kata apa? Rabu min albaniha wa abwaliha. Minumlah dekat susu unta tu, minumlah dekat air kencing unta tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita dengan dalam mazhab Hanafi, kita kata najis binatang yang boleh dimakan daging ni adalah najis. Lepas tu hak Nabi suruh minum air kencing unta tu, kita kata boleh berubat dengan najis pada ketika darurat. Najis hak boleh berubat ni adalah najis yang selain arak. Arak pure, orang panggil arak hak betul tu. Adapun berubat dengan arak kerana darurat, arak, bila sebut arak ni hak wine tu, kita kena faham arak ni siapa pula. Nanti kita akan masuk insya-Allah perbahasan arak, apa maksud arak dan sebagainya. Tapi mudah-mudah kita kata kat sini arak hak wine tu lah, hak anggur tu, cerita masalah hak wine tu, arak tu lah. Adapun berubat dengan arak hak pure ni, arak ni di sisi jumhur, maka arak tetap tak boleh buat berubat walaupun dalam darurat sekalipun. Arak tetap tak boleh berubat sebab dalam darurat sekalipun. Mana dalil kita? Dalil kita ada banyak. Antara dia dalam Sunan Ibnu Majah, Tariq bin Suwaid Al-Hadrami, dia kata, ya Rasulullah, inna bi ardina a'naba na'tasiru biha fanashrabu minha. Wahai Rasulullah, dekat bumi kami, dekat tempat kami ni banyak buah anggur, na'tasiru biha, yang kami buat perah. Maksudnya banyak arak hak yang dari anggur ni. Lepas tu fanashrabu minha, boleh tak kami minum dekat dengan dia tu? Qal, lepas tu Nabi kata la, tak boleh. Lepas tu dia kata lagi, faraja'tuhu, lepas tu aku pergi jumpa Nabi lagi. Qultu, aku tanya, inna nastashfi bihi lil marid, sesungguhnya kami ni nastashfi bihi, kami buat berubat dengan arak anggur tadi tu lil marid, untuk orang sakit. Qal, lepas tu Nabi kata, inna dhalika laysa bishifa walakinahu da, sesungguhnya demikian arak tadi tu laysa bishifa, dia bukannya apa tu, dia bukannya penyembuh, walakinahu da, akan tetapi dia tu adalah penyakit. Jadi di sisi jumhur, berubat dengan arak yang siapa tadi tu, arak yang anggur tu, arak sengoti ni, hukum dia tetap haram. Sebab waktu darurat tak ada juga apa ubat dengan arak tu. Dah. Fajtanibu,
la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Arak tu adalah min amali syaitan, najis dan daripada amalan syaitan lagi. Fajtanibu, jauhilah. Nampak situ dah. Jadi adapun di sisi mazhab kedua pula, iaitu di sisi Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm ni salah seorang ulama masyhur dalam mazhab Zahiri. Dia kata boleh juga, harus juga berubat walaupun guna arak hak anggur tu pun. Dalil dia kata umum ayat tadi itulah, illa mattar apa, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa mattartum ilaih, illa matturidtum ilaih. Darurat ni dia umum. Surah Al-An'am ayat 119 ni darurat ni umum. Ayat tu tunjuk kata apa-apa benda yang uturitum ilaih, yang kamu ni darurat, boleh, hatta arak sekalipun. Jadi benda ni dan bolehkah kita berubat guna najis? Pertama, tak boleh. Kedua, tapi kalau tak ada arah sangat darurat, boleh. Najis hak mana? Najis yang selain arak. Setakat nak guna saja. Ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat membolehkan benda yang dilarang. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat tu dikadarkan dengan ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Darurat tu bila mana dia dibolehkan, dia ada kadar dia, setakat boleh tu saja. Adapun arak tu sendiri, kalau berubat guna arak, jumhur ulama tetap kata tak boleh. Sebab hadis Nabi kata tak boleh berubat dengan arak anggur tu. Ibnu Hazm dia kata boleh juga, sebab dia kata umum darurat. Adakah orang berubat guna arak zaman sekarang ni? Ustaz tak tahu. Tapi kalau zaman kita sekarang ni, arak ni dia gapo? Dia ni menghilangkan akal. Ubat bius tu nak macam tu lah. Tapi ubat bius tu dia bukan anggur dah. Dia tak tahu apa chemical, kimia macam mana tu, buat bagi jadi kita ni tak khabar, tak rasa dan sebagainya dia tu dah. Lepas tu bukan masuk kat mulut, injek. Dia adalah perbahasan dia. Ala kulli hal yang kita duk buat sekarang ni boleh? Ya boleh. Sebab apa? Sebab tak ada pun ahli fatwa yang kata bius kat hospital tu haram. Kalau dia kata haram, tak ada orang ambil juga pendapat haram tu dah. Moga sakit, nak boleh tahan sakit, demo kerak potong tangan tu bukan dia. Cuba sunat tak pakai ubat bius dah, ngilu dah, mikir pun takut dengar dah, rasa sakit tu. Sama macam tu juga. Ni hadis wallahu alam. Kita habis dah perbahasan bab hadis lalat dah.